Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2023, set 1, kertas 1, soalan 7. So, tajuk dia adalah taburan kebanggaan. So, dia beritahu kami Raja menunjukkan pengesahan baras gula lah. Okay. So, ini kategori rendah untuk yang ni, normal untuk yang ni, tinggi untuk yang ni. So, maklumat yang penting, nilai min adalah ni, variance adalah ni. So, dia tanya, jika seorang individu dipilih secara rawat lah, dia minta kami cari kebanggaan dia mempunyai baras gula yang rendah. So, dia nak kami ini. Okay. So, ini P1X. Ni. Okay. So, kami terus piawaikan lah. So, this one 1 tolak 5.5 per K. Variance ini adalah 4 kan. So, bermaksud siang piawai dia adalah 2. Okay. So, sekalian ni sama dengan 2. Okay. So, ini pun sama. 3 tolak 5.5 per 2. Okay, so this one will get negative 2.25, lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada negative 1.25. Okay, so sini sama juga, kamu boleh pantulkan lah. Kamu boleh pantulkan dari paksi Y. So bermaksud dia sebenarnya dia akan menjadi P 1.25, lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada 2.25. Okay. Kalau kamu tak faham, kamu boleh sentiasa lukiskan graf tu lah. Nanti kamu akan faham di sini. Okay. So, maksud P, Z lebih besar daripada 1.25, tolak P, Z lebih besar daripada 2.25. Okay. So, this one kamu boleh check dari jadual. So, this one 0.1059 tolak 0.0122. So, final answer 0.0934.